Saya dengan hormatnya menyebut Yang Berhormat Serting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua Dewan di atas keizinan untuk saya berbahas Dewan yang mulia ini bagi rang undang-undang pembekalan 2026 Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua Yang Amat Berhormat Menteri Besar Adun Sikamat, Yang berhormat Adun, pengarah jabatan, pegawai kerajaan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan juga perempuan yang dikasihi sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Sikamat atas pembentangan belanjawan 2026 pada persidangan ketiga, penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sembilan yang ke-15. Saya melihat ianya belanjawan yang boleh dikatakan mencakupi segenap lapisan bidang dan banyak inisiatif keperluan kepada rakyat Negeri Sembilan khususnya. Bahkan ianya dikatakan belanjawan defisit berbanding anggaran hasil pendapatan Kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 2026 seperti yang dibentangkan. Datuk Yang Dipertua, bajet bukan sekadar angka tetapi cerminan falsafah pemerintahan bagi sesebuah negara dan negeri. Di dalam Islam, perbelanjaan negara atau negeri adalah amanah besar yang dipertanggungjawabkan. Bajet berkesan bukan hanya pada unjuran ekonomi tetapi juga pada nilai dan roh keadilan. Prinsip Islam mengajar bahawa keberkatan rezeki datang daripada pengurusan yang adil. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Seyogianya ingin saya mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan kerajaan yang telah bertungkus lumus menaikkan prestasi kerajaan negeri dari semua sudut yang menjadi penyebab kepada keberadaan peningkatan pelbagai bidang terutama ekonomi Negeri Sembilan saban tahun. Cuma pertanyaannya, adakah di sana hint daripada Yang Amat Berhormat Sikamat bahawa kita hampir kepada PRU atau PRN ke-16? Saya kadang bertanya. Datuk Yang Dipertua, dalam masa yang terhad ini saya ingin memfokuskan perbahasan saya beberapa bidang, dan di antaranya yang pertama pendidikan. Kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 28.81 juta bagi menyediakan 17 inisiatif kepada bidang yang mencakupi pembangunan akademik, infra, sara hidup dan juga lain-lain. Bagi saya, suatu yang baik bagi kita memantapkan bidang pendidikan ini setanding dengan pembangunan pendidikan di peringkat pusat. Maknanya, kita tidak ketinggalan bersaing maju bersama dengan negeri membangun seperti mana Selangor contohnya. Saya terpanggil untuk menyentuh tentang keselamatan pelajar di peringkat sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Saya berdiri hari ini dengan penuh rasa duka cita dan keprihatinan terhadap beberapa insiden tragik yang menggoncang perasaan seluruh rakyat di Negeri Sembilan ini khususnya sebelum ini. Seperti kematian seorang murid tahun 4 yang diklasifikasikan sebagai kes buli berlaku di salah sebuah sekolah kebangsaan di negeri ini. Ia berlaku pada awal Oktober 2025 yang lalu. Adapun kes kedua iaitu kes pelajar telah dicabul oleh seorang lelaki ataupun murid telah dicabul oleh seorang lelaki yang dikatakan teman lelaki kepada pengawal keselamatan yang bertugas di sekolah tersebut. Kes telah menjadi siasatan polis dan pelaku bersama pengawal terlibat telah direman. Mangsa telah dirujuk ke perubatan STJ. Begitu juga hal yang berkaitan dengan keselamatan pelajar akibat dari kelemahan penjagaan keselamatan infra di peringkat sekolah yang menyebabkan berlaku kematian seorang murid di sekolah kawasan Lenggeng sebelum ini, seperti mana yang disebutkan sebelum ini oleh Yang Berhormat yang lain. Kes berlaku iaitu pada penghujung Oktober. Boleh dikatakan awal Oktober dan juga penghujung Oktober, tengah Oktober.
iaitu berlakunya perkara-perkara sini. Datuk Yang Terpertua, saya ingin menegaskan di sini bahawa sekolah sepatutnya menjadi kawasan paling selamat untuk anak-anak kita. Ia adalah tempat mereka membina harapan, bukan tempat di mana nyawa mereka terancam, sama ada secara fizikal ataupun mental. Selain itu, Datuk Yang Dipertua, saya juga menggesa Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengambil langkah dengan segera, antaranya meningkatkan keselamatan di kawasan sekolah melalui pemasangan CCTV di lokasi kritikal seperti mana luar tandas, koridor dan juga kawasan yang terpencil. Antara lain, saya mencadangkan memperketatkan tapisan keselamatan dan latar belakang semua pekerja sekolah termasuk pengawal keselamatan dan juga kaki tangan kontrak. Seterusnya, saya mencadangkan menambahkan bilangan kaunselor terlatih dan memperkukuhkan program pembangunan syakhsiah pelajar, menguatkuasakan semua disiplin sekolah dengan pendekatan tegas tetapi mendidik. Seterusnya, penglibatan PIBG dan komunitas setempat dalam pemantauan keselamatan sekolah. Begitu juga melakukan reformasi sistem pendidikan agar menekankan aspek akhlak, nilai dan pembentukan peribadi, bukan semata-mata akademik apa yang berlaku pada hari ini. Saya berharap inisiatif tabung amanah penyelenggaraan sekolah sebanyak RM1 juta dimanfaatkan dengan sebaiknya di samping bantuan di bawah kementerian yang terbabit. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini mengenai inisiatif yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri pada tahun 2026 sebanyak 750 juta kepada Felda. Saya berharap dapat menaik tarafkan kualiti prasarana penduduk Felda di seluruh negeri. Banyak aduan yang diterima oleh masyarakat di tempat saya berkaitan hal infra, terutama kemudahan air yang saban tahun masih ditakuk lama. Bila diutarakan permasalahan ini, pihak Sain melakukan kerja pembaikan seperti biasa. Namun apabila berlaku paip pecah dan ketiadaan air yang berlanjutan, maka adakah usaha dari pihak kerajaan negeri untuk menggantikan paip lama di kawasan Felda kepada yang baru? Atau adakah ini berkaitan urusan pembangunan di peringkat Felda itu sendiri? Harap saya semoga masalah air di kawasan Felda dapat diuruskan dengan lebih baik dan efisien. Ini saya sokong ucapan Yang Berhormat Jaran Padang semalam berkaitan masalah air di Felda. Selain itu, baru-baru ini telah didatangi oleh beberapa orang peniaga di Felda Gugusan Raja Alias tentang surat merah merujuk kepada permis perniagaan di tanah rezerv Felda oleh pejabat tanah daerah Jempol. Surat tersebut menyebut akan pencerobohan tanah milik kerajaan yang diusahakan oleh mereka. Para peniaga ini telah membina dan berniaga puluhan tahun. Bahkan permohonan diluluskan oleh pengurus Felda setempat. Bila ditanya kepada pengurusan Felda, mereka pun tidak dapat maklumat yang jelas tentang hal tersebut. Mohon penjelasan hal berkaitan. Kadang-kadang perubahan pengurusan berlaku tidak dihebahkan secara langsung kepada peniaga dan juga orang awam. Datuk Yang Dipertua, saban tahun ketika belanjawan dibentangkan, kami pihak adun pembangkang ini terasa juga di mana perginya peruntukan kepada kami sebagai adun selama ini. Ini dah penggal ketiga dah. Selalu juga bertanya kepada sahabat adun yang lain di blok kerajaan. Mereka kata mereka mendapat peruntukan setiap bulan bagi menguruskan hal rakyat di kawasan masing-masing, termasuk pengurusan pusat khidmat DUN. Ini bukan peruntukan pembangunan yang pernah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Sikamat sebelum ini, kerana kita tahu semua adun dapat peruntukan pembangunan daerah masing-masing. Dalam sain pun tak diterima, tak laku. Peringkat pentadbiran, peruntukan pun tak dapat. Saya harap kenyataan YB Jaran Padang sebelum ini, semalam ataupun sebelum ini, iaitu YB Pembangkang kena terima berkaitan sain tersebut yang tak laku tu, yang tidak terima di peringkat pentadbiran. Apa yang saya harapkan, ianya adalah pendapat peribadi, bukanlah urusan pentadbiran yang diamalkan oleh kerajaan negeri. Bagi saya, Datuk Yang Dipertua, semua adun wajar menerima peruntukan yang sama dan juga layan yang sama demi kesejahteraan rakyat. Mengapa saya berkata begitu? Berdasarkan beberapa perkara, iaitu yang pertama, prinsip keadilan dan juga layanan saksama. Adun dipilih secara sah oleh rakyat melalui pilihan raya, maka seharusnya dilayan dengan saksama oleh kerajaan walaupun blok pembangkang.
Penafian peruntukan kepada adun pembangkang adalah tindakan tidak adil kepada pengundi kawasan tersebut. Islam dan demokrasi menuntut keadilan tanpa mengira fahaman politik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wala yajrimannakum syana'ani qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Sadaqallahul azim. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Suratul Maidah ayat 8. Yang kedua, peruntukan adalah untuk rakyat, bukan untuk parti. Dana yang disalurkan adalah wang rakyat, bukan milik mana-mana parti pemerintah. Rakyat di kawasan pembangkang juga membayar cukai dan berhak menikmati pembangunan yang saksama. Yang ketiga, demi kelangsungan khidmat bagi rakyat. Tanpa peruntukan, ada pembangkang sukar melaksanakan program kebajikan, bantuan bencana contohnya, ataupun membaki infrastruktur asas on the spot. Yang keempat, amalan baik di beberapa negeri, yang mana beberapa negeri seperti mana Selangor dan juga Pulau Pinang telah membuktikan kejayaan menyalurkan peruntukan kepada adun pembangkang demi rakyat. Ini wajar dicontohi untuk menunjukkan kematangan politik. Datuk Yang di-Pertua, penyaluran peruntukan kepada semua adun tanpa diskriminasi adalah langkah penting ke arah Malaysia yang lebih adil, matang dan juga demokratik. Sekiranya amalan ini masih diteruskan, yang rugi bukan adun tetapi rakyat di Negeri Sembilan. Datuk Yang di-Pertua, saya bersetuju atas perhatian serius kerajaan negeri kepada isu banjir kilat yang berlaku dengan memperuntukkan 6.89 juta ringgit. Harapan saya dana tersebut dapat diarahkan kepada projek jabatan yang lebih penting ataupun lebih aula dan tempatnya selalu menjadi banjir kilat. Baru-baru ini berlaku ribut tropika senior. Berapa buah kawasan telah dilanda ribut, khususnya Dun Bagan Pinang yang berlaku banjir, termasuklah di Dun Linggi, Dun Serting dan juga lain-lain. Tahniah saya ucapkan kepada Yang Berhormat Bagan Pinang di atas keprihatinan menawarkan khidmat mencuci rumah di Dun Linggi yang terlibat bencana banjir tersebut. Saya dipahamkan juga ada NGO yang turut terlibat, antaranya Khidmat Malaysia dan juga Jabatan Amal yang telah dikerahkan ke sana baru-baru ini. Begitu juga saya ingin menarik perhatian bencana banjir kilat yang berlaku di tempat saya disebabkan kecetekan sungai Serting sehingga menenggelamkan beberapa buah rumah di Serting tengah baru-baru ini. Saban tahun punca yang sama berlaku. Bencana ini iaitu longkang atau parit yang telah tua di mamah usia. Kebanyakan longkang kiri kanan jalan besar ataupun di kawasan-kawasan kampung masih bertaraf tanah, dan kalau ada pun kalvert hanya di depan taman perumahan ataupun di depan tempat-tempat itu masjid ataupun sebagainya. Sudah sampai masanya kerajaan melonjakkan pembangunan infra di kawasan luar bandar agar tidak jauh ketinggalan dengan infra di bandar. Datuk Yang di-Pertua, tidak ketinggalan ingin saya menyentuh pencahayaan di jalan-jalan persekutuan ataupun milik negeri. Kadang-kadang apabila kita ke negeri jiran kita, contohnya Melaka, sepanjang jalan negeri tersebut sama ada di bandar atau luar bandar adanya cahaya terang benderang. Masuk je ke sempadan Tampin dah gelap bumin. Adakah sebab Melaka negeri kecil boleh buat macam tu dan kita negeri besar payah nak buat? Sesiapa yang pernah ke Temeloh contohnya, melalui sempadan antara Loi ke Bera, gelap bumin juga waktu malam. Begitu juga Palung ke Keratung, gelap ya. Banyak kemalangan jiwa berlaku di tempat yang sedemikian. Harapan saya biar orang negeri luar pula selepas ini masuk ya ke Negeri Sembilan ni, dia orang rasa selamat dan tiada kebimbangan sebab pencahayaan jalan raya yang baik sebagai usaha kerajaan negeri. Banyak lagi tempat yang perlu diberikan pencahayaan di Negeri Sembilan ini. Tadi adalah contoh-contoh saja yang disebutkan. Datuk Yang di-Pertua, belanjawan sebelum ini dinamakan belanjawan seimbang. Pendapatan negeri dan perbelanjaan sama banyak. Tahun 2026 pula dinamakan belanjawan defisit. Pendapatan negeri kurang dan perbelanjaan berlebihan. Mungkin Yang Amat Berhormat Sri Kamat dan juga kerajaan negeri merasakan pendapatan kita masuk tahun keempat surplus. Maka kerajaan negeri mengambil risiko belanjawan defisit. Kami di peringkat pembangkang ingin ingatkan, keadaan ekonomi
keterkehadapan belum tentu stabil. Apatah lagi selepas perjanjian yang telah dimeterai oleh Malaysia USA baru-baru ini. Sekiranya ia dilaksanakan secara tak langsung, negeri-negeri di seluruh Malaysia akan terjejas ekonominya, termasuklah Negeri Sembilan. Oleh yang demikian, Seting mencadangkan agar Kerajaan Negeri Sembilan membuat simpanan seperti pernah dibuat oleh Negeri Selangor satu masa dahulu di bawah pentadbiran almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar. Saya percaya ada juga negeri lain yang membuat simpanan seperti itu. Mungkin ada yang kata Selangor bolehlah negeri maju. Bagi saya, kita adalah lebih aula ataupun lebih lagi boleh buat macam tu kerana negeri kita tak berapa maju, inilah kita kena buat simpanan. Saya ingin menarik perhatian sidang kepada sejarah Nabi Yusuf alaihi salam. Mengajar kita tentang pengurusan ekonomi yang baik. Baginda menaikkan simpanan makanan dan mahadkan penggunaan ketika ekonomi naik berkembang. Ketika mana tiba musim kemarau, simpanan tersebut digunakan. Ianya dirakamkan dalam surah Yusuf ayat 46-49 sebagai rujukan. Datuk Yang di-Pertua sebagai akhirnya, saya mengucapkan tahniah kepada penjawat awam negeri yang mendapat bantuan khas keuangan BKK 2 ke 3 bulan gaji. Saya juga ingin mencadangkan dalam Dewan Yang Mulia ini, kerajaan negeri memberikan juga bantuan tersebut kepada kaki tangan kerajaan persekutuan mengikut kadar yang sepatutnya. Mereka juga antara individu yang berjasa membantu menaikkan kemajuan negeri. Kita tidak boleh menafikan akan kepentingan mereka di sini. Di samping itu juga, Datuk Yang di-Pertua, rakyat bawahan jangan dilupakan. Walaupun banyak inisiatif yang disediakan oleh kerajaan negeri, namun tidak semua yang bernasib baik mendapat setiap inisiatif tersebut. Zaman ini dan terkehadapan zaman yang mencabar. Ada di kalangan kita, terutama golongan B40 di luar bandar, tidak semua yang mempunyai sumber keuangan yang baik. Harga barangan asas yang mahal kadang-kadang tidak mampu mereka miliki, terutama kepada yang bekerja sendiri. Mungkin akan ada yang berkata telah ada program jualan rahmah, namun barangan terhad tak semua sempat membeli di sana. Golongan ini juga perlu dipandang oleh kerajaan. Datuk Yang di-Pertua, akhirnya belanjawan 2026 saya mencadangkan lebih terarah kepada kebajikan rakyat, sejadah dengan kata-kata di rakyat untuk rakyat. Dengan ini, Seting menyokong usul rang Undang-Undang Pembekalan 2026 Negeri Sembilan dengan pindaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.